Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada kali ini saya akan tunjukkan cara bagaimana menggunakan MyUrus bagi modul My Keluar Rasmi, ya. Untuk sebagai pengenalan, sistem keluar rasmi ini adalah sistem untuk permohonan keluar pejabat atas urusan bertugas rasmi. Ya, jadi kena pegawai ataupun pensyarah ataupun staf kena isi borang permohonan anda dengan cepat dan mudah, ya, dengan menggunakan sistem modul My Keluar Rasmi dan sistem MyUrus. Baiklah, kita mulakan. Klik masuk. Okey, di situ akan ada paparan untuk log masuk, tetapi sekiranya mereka yang masih baru perlu mendaftar dahulu untuk mendapatkan ID log masuk dan kata laluan. Macam saya sudah ada. Okey. Apabila dah log masuk, paparan di telefon bimbit anda adalah seperti ini. Okey, tapi anda hanya perlu klik di sebelah kanan paling atas, ada 3 baris ini, dan sekiranya nak buat permohonan baru, hanya klik saja di permohonan baru. Okey, jadi anda perlu mengisi segala maklumat yang diperlukan lah, ya. Jadi urusan ini adalah urusan rasmi. Okey, butiran urusan contohnya bingkil, penulisan, hala 7, pelan hala 7, pendidikan bahasa Melayu. Ini sebagai contoh lah, ya. Okey, lokasi bertugasnya contohnya di Avillion Cove Hotel Port Dickson. Jenis pengangkutan, kalau menggunakan pengangkutan awam, maka klik saja di pilihan yang diberikan. Jika menaiki kenderaan sendiri, hanya klik saja di kenderaan darat. Okey, sekiranya anda menaiki kenderaan sendiri, kena tuliskan sebab membuat perjalanan dengan kenderaan sendiri, ya. Macam saya akan buat memudahkan pergerakan. Okey, dan penganjur tidak menyediakan kenderaan. Okey, butiran pengangkutan, nombor plat kenderaan lah, macam saya WRR 4446, anggaran jarak dalam 98 km. Tarikh mula pergi katalah 25 hari bulan November, tetapkan. Okey, tarikh tamat katalah 27 hari bulan. Okey, tetapkan. Okey, masa keluar katalah masa keluar pukul 12. Pukul 12 berapa? Okey, 12:30 katalah. Tetapkan. Dan masa kembali katalah pukul 2 berapa? 2:30 katalah, ya. Tetapkan. Okey, lampiran tugas keluar atas tugas rasmi, kena lampikanlah surat arahan untuk pergi ke bengkel berkenaan. Okey, maklumat tenaga pengajar, sekiranya anda pensyarah dan menyebabkan kelas anda terjejas ataupun terkesan disebabkan anda keluar bertugas untuk pergi ke bengkel, maka tekan dia. Kalau pegawai pengurusan ataupun staf tiada kelas, bukan tenaga pengajar, maka pilih tidak, ya. Okey, jadi tarikh masa yang terjejas kena pilih lah, dengan ruang-ruang yang kosong yang perlu diisikan. Dikatalah tadi kan 25 hari bulan kan, 25 hari bulan. Okey, pada pukul berapa? Katalah pukul 2, ya. 2:30 kelas yang terjejas tu. KPM, tetapkan. Okey, tarikh masa, anggaran tarikh masa yang untuk kelas ganti. Okey, mungkin 1 bulan 12, ya, untuk gantikan kelas. Okey, sebagai contoh lah, ya. Pada pukul 2:30. Okey, 2:30 petang, tetapkan. Okey, kumpulan yang diajar, contohnya 3A lah. Okey, catatan letaklah bagi kursus
khusus katalah BIMB 3120 contoh ya. Kemudian hantarlah permohonan. Okey. Jadi selepas hantar permohonan, tuan-tuan akan dapat lihat peraturan permohonan. Jadi tuan-tuan semaklah. Okey. Kalau dah betul, sahkan hantar. Kalau tak betul, perlu batalkan sahaja. Ya. Kalau kat sini, maka dah boleh sahkan hantar ya. Okey. Jadi sekarang dah hantar, jadi menunggu kelulusan. Okey, macam saya menunggu kelulusan daripada pengarah ya, pengarah untuk luluskan kehadiran saya ke bengkel tersebut. Okey. Inilah maklumat dia ya. Okey. Sekarang ketua jabatan tu status menunggu kelulusan. Jadi pengarah yang akan luluskan, kita tunggu kelulusan beliau lah. Okey. Di sini tuan-tuan boleh mencetak ya untuk claim di sini ya. Boleh tengok pada cetak ni yang akan keluar borang ni, tujuan untuk claim lah, claim tuntutan perjalanan. Okey, bila tuan-tuan tengok di sini, tanda tangan pemohon dah ada di sini. Okey, ini ketika tuan-tuan daftar tadi. Jadi tuan-tuan masukkan kepengenalan dan sebagainya ya. Dan di sini tak ada lagi tanda tangan ketua jabatan. Okey, pengarah lah di sini yang akan sokong. Timbalan pengarah akan sokong dan pengarah akan sokong. Jadi itu kaedahnya ya, untuk untuk melihat menggunakan MyKeluar Rasmi ya. Okey, jadi daripada sini kita boleh tengok status permohonan kita. Okey. Okey, yang ini tadi menunggu kelulusan, ini baru diisi tadi. Okey, menunggu kelulusan. Okey. Yang lain kita boleh tengok yang mana semua permohonan kita telah diluluskan di dashboard inilah, di dashboard permohonan sendiri ya. Jadi anda boleh lihat dan urus permohonan keluar anda sendiri. Ya, sekarang yang saya isikan tadi dalam status menunggu permohonan ya, yang telah diluluskan 12 ya. Jadi di sini membantu tuan-tuan lah untuk lihat permohonan tuan-tuan yang untuk keluar bertukar rasmi tu sama diluluskan ataupun ditolak. Okey, tidak diluluskan. Okey, jika diluluskan anda kena pergilah. Okey, dan di hujung ini macam contoh yang saya berikan di sini, apabila diluluskan, okey, ini hasilnya, ini output yang dapat kita saksikan. Ini adalah untuk tujuan tuntutan perjalanan ya. Cuba kita tengokkan di sini apakah hasilnya. Okey, macam inilah. Alright. Di sini adalah tanda tangan permohonan dan inilah tanda tangan pengarah. Okey, yang sokong, dan di sini pengarah juga meluluskan ya, sebab yang boleh menyokong dan meluluskan di sini adalah pengarah dan timbalan pengarah ya. Sekiranya timbalan pengarah tak ada, pengarah akan ada dua sokong lah. Dan juga kalau pensyarah saja dia boleh dapatkan sokongan daripada ketua jabatan ataupun ketua unit. Okey, sekiranya anda adalah ketua jabatan, okey, macam saya adalah ketua unit, okey, kita boleh tengok paparan ya, daripada dashboard ketua jabatan ataupun ketua unit ya. Okey, yang ini tak ada. Okey, tapi kita boleh juga lihat di sini pemantauan kehadiran. Okey, yang pantauan ini tengok pada paparan yang ditunjukkan siapakah yang terlibat dengan yang telah diluluskan untuk keluar oleh ketua jabatan ataupun pengarah ataupun timbalan pengarah di sini ya. Okey. Jadi di sini ketua jabatan, pengarah atau timbalan pengarah boleh memantau kehadiran.
Okey. Jadi tuan-tuan bolehlah explore sendiri My Keluar Rasmi ini, dan mohon dapat gunakannya sebaiknya ya, kerana ia sangat cepat dan membantu tuan-tuan. Tak perlu sendiri bawa borang untuk berjumpa KJ, Ketua Jabatan ataupun pengarah timbalan pengarah untuk kelulusan keluar. Hanya perlu daripada handphone saja ataupun daripada laptop boleh membuat permohonan. Jadi itu sahaja dari saya. Okay, terima kasih dan jumpa lagi.